Apalah kita yang tak pernah rasa takut kepada Allah, tidak pernah rasa cemas dan bimbang dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat esok, Allah berfirman kepada satu orang ahli syurga yang kena azab paling ringan. Allah kata dekat dia, "Lau anna laka ma fil ardi min syai'." Kalaulah sekiranya segala kekayaan yang ada di atas muka bumi itu hang punya, hang seorang aja yang mempunyai kekayaan itu, kunta taftadi bih. Tuhan kata kat dia, hang sanggup tak sanggup bagi semua kekayaan tu balik dekat Tuhan dengan syarat Tuhan lepas hang daripada azab hari ini? Padahal dia adalah manusia yang paling ringan azab di hari akhirat, bukan yang paling berat. Azab yang dia kena adalah azab yang paling ringan. Dia tak boleh tahan dengan azab hak paling ringan. Tuhan kata kat dia, kalau sekiranya semua kekayaan yang ada atas dunia hang punya, hang sanggup tak teguh diri hang bagi semua kekayaan tu sampai hang tak ada apa, dengan syarat hang lepas daripada azab yang hang duk kena ni? Qala na'am. Dia kata, sanggup ya Allah. Biar aku tak ada sekupang dalam poket pun tak apa, janji aku tak mau ni azab ni. Sedangkan azab yang dia kena adalah azab yang paling ringan. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi SAW nak habaq kat kita ni, kata azab ni teruk, azab neraka ni tak terjangka oleh pemikiran manusia. Macam tu punya hadis Nabi SAW bawa mai dekat kita, nak suruh supaya kita ni takut buat dosa. Namun manusia tidak takut kepada ancaman-ancaman yang mai dalam Quran dan dalam hadis Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, buatlah sesuatu, buatlah something yang boleh menyebabkan kita selamat daripada neraka. Paling common disebut dalam sebuah hadis riwayat daripada Muslim bin Al-Haris At-Tamimi radhiyallahu anhu. Muslim bin Al-Haris, dia kata Nabi SAW pernah satu hari panggil dia, Nabi pesan kat dia. Nabi kata, hang tiap-tiap kali habis bagi salam semayang subuh, Nabi kata jangan lupa sebut sebelum hang bercakap dengan siapa-siapa, sebut Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada api neraka.